Satu hari satu masalah. Korang ada mengalami masalah macam ni tak? Sambungan antara dinding dengan frame pintu ada crack. Korang dah repair dah cuba pakai stopping compound, pakai putih filler, dia akan tetap berakhir dengan crack. Jadi hari ni saya nak tunjukkan satu cara macam mana nak buat dengan menggunakan ni. Extrasil MC807 gap filler ni. Jadi macam mana nak buat? Jom. Mula-mula sekali kita kena bersihkan kawasan ni. Kita lebarkan kawasan dia. Kita pecahkan sikit. Lepas tu kita tampal guna painter tape supaya tempat ni tak comot. Jadi, jom. Okey, dah tampal. Kita tinggal apply aja. Gunakan MC807. Sebab apa? Dia bila kita dah pakai, dah lekat tu, dia boleh cat atas tu. Okey, yang paling best lah untuk silikon ni, yang satu, kita boleh cat atas dia. Nombor 2, dia tak akan crack. Nombor 3, dia akan fleksibel. Dan nombor 4, dia tak mengecut macam silikon-silikon yang lain. Dan dia juga kurang bau, guys. Okey, sekarang benda ni tak rata. Jadi cara nak ratakan dia, kita ambil sabun, letak kat ujung jari kita. Lepas tu, tarik je. Tarik sampai ke atas. Nampak tu. Tak masuk ke dalam sangat. Jadi selepas 10 minit, dia dah kering, kita tinggal tarik je. Tarik. Tak comot. Jadi sekarang dah siap, dah cantik. Tapi dinding tak cantik kan? Jadi kita akan cat dengan menggunakan Nippon Perfect White ni. Sebab apa? Nippon Perfect White ni satu kelebihan dia. Hiding power dia memang cukup padu. Dan biasa orang cat dekat shilling. Sebab apa? Kalau kita cat kat shilling, nak 2-3 layer, sakit leher bang. Mendongak begitu. Jadi kalau macam ni, satu layer je dah boleh tutup. Jadi macam mana satu layer tu? Jom kita tengok. Oh, nampak dia punya cat pekat gila, guys. Okey. Parking tepi. Kita tengok kelebihan cat ni, hiding power dia memang paling excellent, memang paling best. So korang tak payah 2-3 kali. Sekali gelek, nampak ni, hitam ni. Sekali gelek, kita tengok. Tutup, guys. Memang, putih melepak. Sekali gelek je dah boleh tutup. Jadi kelebihan ni, Extrasil gap filler ni, kita boleh cat atas dia. Nampak? Ini silikon, kita cat je atas dia. Memang dia blend cantik. Sebab apa? Setengah silikon, tak boleh cat atas dia. Bila kita cat atas dia, dia macam membuang, dia macam berminyak. Jadi kalau yang ini, kita boleh cat atas dia. Cat tanpa rasa bersalah. Memang padu, memang baik. Jadi, satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.